Kalau tak mampu nak pakai Lexus, Harrier G ni pun okey. Sini Aunty kirakan untuk body, servis, wear and tear untuk Harrier G. Harga Harrier G ni RM148,000 je. Insurans dia dalam RM5,200 je. Dan road tax pula RM380 je. So, down payment 10% dia dalam RM14,800 je. Jadi, awak nak angkat Harrier G ni, awak kena sediakan RM20,380 je. Jadi, loan awak untuk 7 tahun RM1,850 je. Untuk servis pula, untuk minor servis baru RM300. Major servis pula baru RM1,100 je. Tapi nak cakap sikit lah, harga tu kalau servis dengan Aunty je. Aunty dah siap kira parts, labor dan servis kat rumah korang. Okay, untuk wear and tear macam tayar ni, untuk konti macam UC7, harga dia RM590 satu biji. Jadi untuk 4 biji harga dia RM2,360 je. Untuk brake pad depan harga dia RM480 satu set. Untuk yang belakang pula satu set harga dia RM460 je. Untuk full tank Harrier G ni harga dia RM110 je. Tapi itu kalau awak guna subsidi minyak madani lah. RM110 tu awak boleh pergi sampai 700 km tau. Memang cukup-cukup untuk awak cover dari Perlis sampai ke Johor. Awak tak dapat Lexus tak apalah. Aunty payung dengan full set tayar baru, 2 kali servis, tinted, detailing dan touch and go. Jadi okey lah kan, tak dapat Lexus, dapat Harrier. Kalau awak okey dengan Harrier G ni, jumpa Aunty kat Prime Wheel, Subang Jaya.